tuan puan yang dah bekerja tapi tak tahu nak saving macam mana. Graduate boros je, video ni khas untuk tuan-puan. Kita tengok video ni sampai habis kan sis sebagai rujukan di masa akan datang. Tuan-puan pernah dengar tak tentang syarikat public gold? Macam saya sendiri, saya buat simpanan dalam bentuk emas dengan public gold. Public gold menyediakan kaedah yang paling mudah untuk kita saving menggunakan emas. Maksudnya kita simpan emas, kita bukan simpan duit. So, kita simpan emas melalui akaun emas kita. So, untuk tuan-puan yang tak boleh nak simpan dalam bentuk cash, memang tak boleh nak buat saving langsung. Saya Kemal, tuan-puan, untuk buka akaun emas kan, dan mula menyimpan dalam bentuk emas. Bukan simpan duit, tapi kita simpan dalam bentuk emas. Dan mula simpanan emas, kita boleh mula serendah yang RM100 dan ke atas. Kalau tuan-puan mampu nak beli 1 gram terus, tuan-puan boleh beli 1 gram 1 bulan. Tiada masalah. Kalau mampu simpan 2 gram, 1 bulan, 10 gram 1 bulan pun sangatlah mudah, fleksibel dan tidak amount yang tak boleh. Takkan amount itu RM100 dan ke atas. Tanpa simpan dalam bentuk emas, sebab tak mudah kita balik simpanan seperti simpan duit, betul tak? Jadi, kalau tuan-puan baru nak mula menabung dalam bentuk emas, boleh klik link by saya bantu sebaik dapat ikan adalah secara percuma sahaja. Full saya apa-apa, saya pakai emas dan tuan dan semoga bermanfaat. Siap.